Dia dengar saya pun pusing. Sebab saya pun ada orang perempuan. Kat rumah saya tu ada 2 perempuan. Seorang anak, seorang mak anak. Bukan 2 mak Lepas tu mak saya pun perempuan. Dia kan mak perempuan kan. Kakak saya pun perempuan. Semua kita ada perempuan dalam keluarga kita. Ada isteri, ada anak. Jadi kita ambillah peringatan Rasulullah SAW ni sebagai suatu peringatan yang penting. Sebab apa? Ini disebabkan, tolong garis sikit, ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Tidak berterima kasih. Dalam hadis juga menyebut ada satu perangai orang perempuan, suami dia banyak buat kebaikan, sekali suami buat silap, lalu dia berkata, abang tak pernah faham saya. Dia pukul habis. Abang tak pernah buat baik kat saya. Itu masalah. 15 tahun dah kahwin. Sekali buat salah dia kira tak pernah langsung. Tak pernah langsung faham, tak pernah langsung buat baik. Orang perempuan kena faham, suami buat salah masa tu memang salah. Salah tu tetap salah. Tapi yang lepas-lepas ataupun yang lainnya, yang baik je jangan dinafikan. Tak dinafikan. Ada suami-suami yang malas bekerja, suruh isteri dia buat kerja. 2 isteri je dia berkahwin, betul isteri tu cari isteri. Ada yang macam tu, tak tunaikan nafkah. Ada suami yang macam tu tetapi dia tak tahu dosa dia sendiri. Dia tak tahu dosa. Tapi isteri janganlah pukul rata secara sekaligus. Salah tetap salah, tapi jangan pukul rata macam tu. Dia tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Ni bahaya. Kalau yang duduk rumah-rumah sewa mana, pantang bangla datang jual kapet. Masa saya mau tengok. Tak boleh minta isi suami dulu. Zaman ada handphone, zaman ada SMS. Dari mana datang pun, adik ipar datang, pakcik datang pun, kali pun tanya bang, pakcik datang ni boleh masuk, minta izin. Tak kalau pakcik dari mana datang minta izin dengan suami, bangla 2 kapet, janganlah ajak masuk. Ada katalog lah, ada katalog. Kita yang lebih minta katalog. Jadi masalah, orang nak jual barang kita ajak masuk dalam rumah, banyaklah perkara lain jadi. Tak tutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Ada jadi macam tu. Datang surau dia tutup aurat. Bila nak sidai baju kat depan rumah dia berkembang. Tak apalah tak, depan rumah jiran-jiran dia bukan boleh pun. Ingat jiran-jiran tak ada orang. Jadi kita kena jaga perkara suami begitu je. Aurat kena jaga. Ada juga yang nak keluar rumah dia jaga aurat, tapi bila dalam rumah ada ipar datang, kawan suami datang, dia tak tutup aurat dalam rumah. Ni pun penyakit tu. Terus tak, semua tak boleh ke mana? Ni Nabi kata ni. Ramai penghuni neraka. Sebab aurat ni ya Allah. Tidak menutup aurat daripada orang bukan mahram. Dan mana-mana suami, isteri dia tak tutup aurat, dia buat selambut dia buat jenis lembunya itu dia suami, isteri tak tutup aurat. Suami ini dipanggil suami yang dayus, dan suami yang dayus dah dapat hidup bau syurga. Kita biarkan isteri buat maksiat di bawah mata kita, alhamdulillah. Tak tutup aurat. Ustaz, janganlah cakap benda macam ni. Saya nak baca hadis ni. Sebab Nabi kata begini, jangan pula orang perempuan kata lah, tak cerita dah ni asyik orang perempuan dia kena. Ada masa orang lelaki, ada masa orang perempuan, ada masa tak pada ustaz je kita kena pun. Kita baca lah peringatan. Tajuk kitab kita apa? Penawar hati. Penawar hati dengan hadis-hadis peringatan ni lah nak penawar hati kita. Bukan dengan asid folik je, asid vitamin saja. Itu fizikal, tapi nak penawar spiritual kita dengan peringatan Rasulullah SAW. Dalam pula di dalam mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan mensolehkan, pakai minyak wangi, dan biarkan bau wangi ditiup oleh orang bukan mahram. Allahu Akbar. Masuk dalam lift tu macam masuk kedai minyak atar dia masuk.
brengsek yang ni berbagai bau ni. Sabar lelaki tu bila nak pergi kerja wangi semacam ingat Rasulullah kata perempuan yang bawa wangi yang lebih-lebihan ini sebagaimana seorang pezina sedang berjalan kata jalan. Kalau Ustaz bergerak macam tu Ustaz, kami orang perempuan ni kami ada aroma kami, jadi kami terpaksa pakai carilah yang menghilangkan aroma bau badan kita, tetapi yang bukan yang wangian yang berlebihan. Saya nak tegak macam mana ni? Nak kata macam mana? Nak guna ayat macam mana? Gitulah maksud. Sebab minyak wangian sunat pada orang lelaki. Orang lelaki sunat pakai wangi-wangian. Orang perempuan sunat wangi-wangian ketika bersama suami sahaja. Ada pun di luar dilarang bagi orang perempuan. Ustaz, kami ada bau ketiak kami, bau di kami, pakai yang menghilangkan bau badan kita, tapi bukan yang wangian-wangian yang berlebihan. Itu kaedah dia. Nah, itu kaedah dia yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini terbalik. Bila duduk di rumah dengan suami dengan bau dia masak lagi, tak cukup bau masak, siap tentuk depan suami dalam kedai